lebih 30 tahun. Pada masa dulu kami mendapat dari satu buah kampung gancung atau pahang tua, tetapi oleh kerana tak ramai dah pendikir, untuk mendapatkan 10 orang kami kena cari 3-4 buah kampung. Itulah makin sehari makin kurang pendikir ni. Dan pada dulu senang dapat 10, kadang-kadang dapat 5, kadang dapat 3. Yang saya ingat dan temu pada masa itu ialah arwah Cikgu Muhammad Saleh dan juga Tok Balai Datuk Khalid. Tok Balai dulu dia lah antara penggeraknya, dan lebih-lebih lagi di masjid ni lah tempat tumpuannya pada dulu lagi. Matlamatnya ialah untuk mengekalkan budaya ataupun dikir Pahang ini yang telah wujud zaman berzaman, supaya dia terus dapat didengar oleh generasi baru, dan harapan kami supaya ada pelapis-pelapis. Tapi tidak semudah itulah nampaknya. Sebagaimana saya ingat, saya hidup dalam suasana dikir ni pada saya budak-budak lagi, sehinggalah saya berumur begini. Dan pada masa itu wujud dikir Pahang ini di mata terkampung ada, di Pekan, di Kertau, di Senor, di Bera, di Jerantut, dan seterusnya, di Lipis, di Tembeling, boleh katakan seluruh kampung-kampung negeri Pahang ni. Tapi pada masa ini saya ingat sangat sedikit dah. Mungkin ada sedikit di Jerantut, di Cenor, dan di Pekan ini. Di Pekan pun saya nampak di sini lah yang ada lagi sakit baki, yang orang yang pendikir yang mahir lagi. Dan mereka tu pun dalam kalangan orang yang dah berumur dah, 70 ke atas, kebaikannya. Itulah yang meronsingkan sedikit demi sedikit dah kurang dah pendikir yang mahir dalam bidang ini. Dikir maulud tu ada, banyak lagi masih ada. Di Berserah umpamanya di sini, dan di Rata Terkampung ada dikir maulud. Tapi dikir bana ni yang sangat kurang, dan dibawa cara dikir lagu dikir tu, itu yang agak sangat kekurangan dah. Sampai hampir tak ada dah. Kalau dulu dikir bana ni dimainkan di masa-masa orang kahwin malam, untuk masa menyiap daging, menyiap kan, masa bersyukur, bertindik, dan mengiringi pembesar-pembesar, mengiringi pengantin di dalam rumah. Tapi yang paling istimewa masa itu dikir Pahang ni dibawa ke istana, dan kepada Imam Mulia almarhum dulu Almarhum Abu Bakar, Bahawa Ustaz Jamal Shah, memang kalau ada upacara di istana ni masa maulud ataupun masa ada upacara tindik ke berkhatan, memang dikir maulud ni dia utamakan, dan juga dia bawa kerana dikir bana je juga, dan juga untuk mengarap menyambut Kebahluli tuanku berangkat juga ada dikir bana ni. Itulah saya ingat pasal dulu meriah lah dikir bana. Assalamualaikum. Dikir Pahang sebenarnya ada dikatakan wujud dalam akhir tahun 1880-an begitulah. Saya jangka dia bawa daripada Sumatera, sebab bawa ulama lama. Mereka ini kebiasaannya orang lama ni, dia lengkap. Dia boleh berikir, dia boleh bersilat, dia boleh bawa fardu ain, boleh mengajar agama, boleh baca Quran, boleh berlagu, boleh berkhasidah, dan boleh berjanji. Jadi mereka ni menerapkan, barangkali masa-masa kedatangan Islam, Tuan Guru ni menerapkan dikir juga bawa ke ni. Dan saya jangka bukanlah asalnya Melayu, mungkin daripada Arab juga. Dan dikir ni walaupun dikatakan dalam mungkin daripada Jawa, tapi saya lebih mirip mengatakan daripada Sumatera dan daripada Arab. Dan Arab ni saya ingat Yaman jugalah, sebab sahabat-sahabat banyak lagi ke Yaman, bukan pada Saudi Arabia sekarang. Kemudian saya berjumpa juga bahawa dikir Pahang ini lebih lama daripada itu.
sebab saya jumpa dah hikayat Aceh. Hikayat Aceh ni berkembang dah 1000 tahun, tahun 1600. Jadi saya jangka pada mula kedatangan ulama 1600, sebelum Aceh menjerang Pahang lagi, sudah ada dikir Pahang disebut dalam hikayat Aceh. Jadi gitulah lamanya dikir Pahang ni wujud. Dan dikir Pahang ni ada di nyanyikan atau didandakan di Terengganu, dan disebut dikir Pahang. Tapi dia rancak sikit lah, rancak sikit, tidak macam ni. Yang ni dia rentaknya perlahan sikit, slow sikit rentak dia. Dia bukan sahaja sebab walaupun dia berdikir, walaupun dia berjanji maulud ke maulud, dia asas bukunya ialah pada buku maulud juga. Sama, hanya cara bacaan dia panjang-panjang. Jadi dia banyak membuatkan selawat-selawat sebenarnya, dan budaya satu hiburan yang ada manfaatnya dan ada berkaitan dengan Islam, budaya Islam. Jadi itulah antara manfaatnya, sebab dia bukan hiburan sahaja, tapi hiburan yang ada berkaitan dengan agama dan sebanyak selawat sebenarnya banyak. Tiap-tiap tahun masjid ni lah membuat dikir maulud dan dikir bana, daripada berpuluh tahun dululah, lebih 20 tahun saya kekalkan, daripada 10 orang, 2-3 orang pun bawa juga, supaya untuk mendedahkan budaya ni kepada generasi baru, generasi muda, dan menarik minat masyarakat kepada dikir maulud dan dikir bana ni. Dan kami telah cuba juga pada Majlis Agama Islam dulu untuk mencari pelapis-pelapis di sekolah-sekolah asrama, di masyarakat juga, dan nak bayar allowance. Tapi oleh kerana cara hidup hari ni orang tak ada masa nak bertalaki duduk betul-betul dengan guru, jadi sukar untuk mendapatkan pelapis-pelapis untuk berdikir ni lah. Walaupun kami akan cuba, sama ada melalui majlis kebudayaan atau melalui Majlis Agama Islam ke, minta bantu dan apa-apa bantuan daripada kerajaan untuk hidupkan, atau kalau ada kesinambungan dikir Pahang ini. Ya Nabi sallallahu alaihi ya Rasul sallallahu alaihi ya Habib sallallahu alaihi Jadi cara ni kita adakan ni supaya ada lebih ramai berminat dulu. Kemudian adalah yang sebab dikir Pahang ni bukan semua boleh bawa. Utamanya kemahiran untuk membaca buku rawi itu. Kemudian masa suara nak ada juga. Sebab suara dia halus tinggi-tinggi je. Jadi walaupun mahu tapi suara kena ada. Tapi pendedahan itu penting, kerana tak tahu, tak minat kan, kerana tak terdedah bahawa itu mungkin dia tak tahu. Jadi mungkin kalau dah tahu, dah ada minat dengar, mungkin ada minat lebih. Marhaban dan dikir maulud ni insya-Allah ada kesinambungan, kerana dia tidaklah payah sangat, boleh ikut. Tapi dikir bana ni saya yang agak ronsing sedikit, kerana yang susahnya ialah ada lirik-lirik yang disebut tu tak ada dalam buku tu. Jadi spontan, jadi cara menyahut chorus-chorus tu tak ada tertulis dalam buku, jadi susah nak belajar. Kalau tak belajar pada guru memang susah. Saya masih mempunyai harapan bahawa dikir Pahang ni masih boleh berkembang, dan kita bermula untuk mendedahkan dulu, dan kita akan cari pelapis-pelapis lah. Jadi harapan saya akan kita dapat bantu. Dengan saya mengucap terima kasih kepada pihak media juga yang dapat menyebarkan perkara ini kepada masyarakat. Warisan budaya ni adalah identiti kita, dan juga macam dikir ni adalah perkara yang mirip dengan Islam, budaya Islam, hiburan yang bermanfaat dan berkaitan Islam,
Dan itulah, kalau budaya ni ada identiti bangsa, jadi kita kena sayang perkara-perkara ni. Dan jadi harapan saya masyarakat akan terus memberi perhatian kepada budaya-budaya bangsa kita ini supaya tidak luput zaman lah, ya. Jadi harap pelapis-pelapis muda akan berminat dan juga mempelajari dikir ini supaya ada kesinambungan pada masa akan datang.